Okey, ni kita nak tengok macam mana kita nak buat design nama macam ni Okey, mula sekali kita pergi ke Google. Okey, kat Google ni kita type benda-benda apa pun. Macam ni aku tulis logo graffiti. Kat sini bila dah keluar ni kita pilih lah mana-mana ni design yang kita berkenan. Contoh ini. Okay. Kita naruh image. Kita buka ni Gemini. Okay, kat Gemini ni baru-baru kita pilih ni create image. Tu kita masukkan gambar tadi. Ni. Okay. Tu sini kita tulis lah. Tukarkan perkataan Stetson kepada tulis benda. Contoh kita tulis apa tulis ni Maisarah. Tekan. Tunggu lah, dia memang ambil masa sikit ni. Ini dalam ini thinking ni punya ni boleh kita boleh guna berapa kali sehari ni. Hanya 3 kali gitu tu. Aku tak ingat lah. Ni. Yang ni fast, biasa ni free. Ni. Okey, dah siap dah. Syarah tu ada ni. Ada macam T ni kan. Okey, kita repair sikit. Nampak macam ada huruf T. Baiki. Okey. Tunggu ni. Lama sini nak mikir. Adjusting character form. Dia masih ada ni lagi. Baiki lagi. Buang garisan atas yang bercantum dengan huruf M.
Dah reach limit dah. Berapa kali ni? Tadi aku guna sekali, 2, 3, 4 kali. Ni patut dia kena buang ni, aku tak perasan tadi. Lepas tu dia suruh buang sekali tadi ni. Tapi macam ni lah cara dia.